Deck bertema kali ini adalah Pact Technobreaker dan Starter Deck Elementor. Berikut adalah kad-kad basic yang digunakan dalam deck ini. Seterusnya adalah kad-kad yang bersyarat. Dan akhir sekali adalah kad-kad sokongan. Strategi utama deck ini adalah untuk mengeluarkan kad retaka dan seterusnya menukarkan kepada kad-kad retaka bersyarat. Kad Hangkasa Auto Menang boleh digunakan setelah menggunakan kad-kad retaka. Untuk cara bermain dan peraturan penuh, sila layari galaxycard.monster.com.